Jadi Taji, adakah anda berada di sini dan membuat pembelian menggunakan kad kredit di American atau cuba untuk membuat pembelian? Tidak. Wanita ini didakwa telah membelanjakan ribuan dolar untuk barangan mewah di sebuah pusat membeli belah, tetapi wang itu dilaporkan bukan miliknya. Semua berpaling, Pakcik. Kenapa perlu jadi begitu? Saya cuba untuk jadi. Saya tak melawan, tapi kenapa awak sakitkan lengan saya macam ni? Kami ada rakaman kamera badan yang baru dikeluarkan menunjukkan bagaimana dia didakwa ditangkap. Nah, ini dia. Ada cara tak untuk saya tanggalkan ini? Tak, saya ada benda lain. Tak. Okey. Saya dah dapat. Dan tunggu saja sampai dia cuba dapatkan bantuan daripada seseorang yang polis panggil sebagai sugar daddy dia, berambus. Sayang, saya minta maaf. Saya letak telefon ini pada pembesar suara sekarang. Saya betul-betul minta maaf untuk semua ini. Ini adalah perbualan yang anda tidak mau terlepas. Kami di On The Case dibawakan oleh Law and Crime. Saya dari Law and Crime. Kehilangan kad debit atau kredit boleh membuatkan anda cemas. Bayangkan pula jika anda mula melihat seseorang menggunakan kad itu untuk membeli barang-barang yang sangat mahal. Dan itu membawa kepada satu lagi tahap emosi yang berbeza. Sekarang, sebelum kita sampai ke bahagian video di mana wanita yang didakwa sebagai penipu ini ditangkap, saya ingin undur ke belakang dan ceritakan bagaimana kes ini bermula. Jadi, kita berada di Tampa, Florida. Kita berada di International Mall. Dan ini adalah tempat yang mempunyai beberapa kedai yang sangat mewah. Kita bercakap tentang jenama mereka, kita bercakap tentang barangan mewah, kita bercakap tentang Louis Vuitton. Polis menerima panggilan daripada seseorang yang mengatakan mereka kehilangan kad mereka dan ada seseorang yang nampaknya sedang menggunakannya. Saya tak pasti di mana dan saya tadi sedang membeli belah di sini. Saya tak beli apa-apa. Kemudian saya tengok telefon saya dan kad kredit saya macam, adakah anda cuba membeli dari Louis Vuitton atau $3,870? Berapa harganya? 3,000. $870. Jangan. Saya berdiri di sana dan saya macam tak, terus tolak. Jadi fikiran pertama saya adalah datang ke sini untuk beritahu mereka, lihat kalau kita boleh cari orang yang buat benda ni. Dan saya terus masuk dan beritahu mereka macam, hey, jelas sekali bukan saya tak ada dalam kedai tu. Tolak. Lepas tu saya nampak macam orang lain. Transaksi lain. Lepas tu saya mula cari mereka tapi mereka dah pergi. Satu lagi tu entahlah, saya tinggalkan telefon saya. Saya tak tahu kenapa. Yang LV tu pun dah hilang. Dan satu lagi yang kekal, saya rasa yang menarik perhatian kami untuk Nordstrom tu 1,000 lebih. Sesuatu macam tu. Yang itu memang berjaya. Ia memang berjaya. Jadi saya nak pergi ke Nordstrom dan saya mula berjalan ke arah itu. Kemudian saya sedar ia sebenarnya ke arah sana. Kemudian saya kembali dan tanya mereka sama ada mereka tahu. Dan mereka mula berikan saya semua maklumat. Jadi supaya kita jelas, wanita ini kata dia hilang kad debitnya di tempat letak kereta dan kemudian dia nampak seseorang membeli barang bernilai lebih $1,000 di Nordstrom. Dan kemudian dia cuba masuk ke Louis Vuitton dan berbelanja lebih daripada $3,380. Tetapi cash itu telah ditolak. Hai, apa khabar? Baik. Pengurus kedai, 4 minit. Okey. Jadi ceritakan peranan awak. Jadi macam mana awak terlibat? Polis kemudian pergi ke Louis Vuitton dan mereka cuba mengenal pasti siapa orang yang menggunakan kad itu. Pelanggan yang baru saja awak bercakap tadi. Ya. Ford. Dia datang ke kedai dan berkata, saya baru saja dikenakan charge sebanyak $3,870 yang saya tolak. Macam saya dapat amaran penipuan pada akaun saya dan saya tolak transaksi itu. Dan ia berlaku di sini, di Louis Vuitton. Jadi seseorang telah mencuri kad saya dan kemudian mereka datang ke kedai. Baik. Beberapa saat sebelum dia masuk, kami baru saja menolak transaksi untuk jumlah yang sama. Adakah awak terlibat dalam transaksi itu? Saya tidak terlibat. Ia tidak baik. Penasihat pelanggan itu yang terlibat. Nama dia Taylor. Dia ada di dalam. Jadi kami gabungkan maklumat itu dan sedar bahawa ini adalah orang yang sama. Selain itu, wanita yang anda baru bercakap tadi, nama dia Laura. Pelanggan akan memberikan nama apabila mereka masuk ke kedai. Mereka daftar masuk. Pelanggan yang mencuri kad, dia memberikan nama Laura. Okey, betul? Apabila kad itu ditolak, dia berkata, saya sedang tergesa-gesa. Tak apa, saya akan datang semula nanti. Dia cepat-cepat menghilang. Dan kemudian mereka hanya berdiri di sana. Dia dan seorang lelaki lain yang tidak bersamanya di dalam kedai. Jadi kami datang ke sini dan menyertainya di sini. Dan kemudian selepas beberapa ketika, dia masuk semula. Dan sekarang dia berada di dalam kedai, cuba membeli lagi. Faham. Adakah anda nampak gadis muda itu? Boleh tunjukkan dia kepada saya? Ya, sudah tentu.
Dia yang memakai gaun hitam dengan tatu di lengan kirinya. Polis menunggu wanita itu keluar dan dia bersama seorang lelaki yang kelihatan jauh lebih tua daripadanya dan dia merujuk lelaki itu sebagai teman lelakinya. Pegawai kemudian mendekatinya untuk berbual. Boleh saya bercakap dengan kamu berdua sekejap? Sudah tentu. Boleh saya bercakap dengan kamu berdua? Ya, jadi mari kita ke tepi sini. Jadi tadi, adakah awak berada di sini dan membuat pembelian menggunakan kad kredit American atau cuba membuat pembelian? Tidak. Tidak. Awak bukan baru saja berada di sini sebentar tadi dan cuba membuat pembelian tetapi ia ditolak? Tidak. Jadi bukan awak. Awak pasti? Awak di mana dengan 40? Saya baru saja sampai sini tak lama tadi. Maksud saya, teman lelaki saya ada dengan saya. Faham. Jadi baru sekejap tadi, awak ada di dalam sana cuba buat pembelian $3,000. Tapi ia ditolak. Awak keluar dan kemudian dia sertai awak semasa awak berdiri di sini. Sebab saya memang berdiri betul-betul di sebelah awak ya. Tapi saya dah lama kenal dia, saya tak... Di mana, Hil? Apa yang kau buat? Apa yang sampaikan? Okey, jadi mereka baru saja membuat pembelian di sini. Hello, bukan yang ini saja. Saya faham sedikit sebanyak. Itulah yang saya cuba jelaskan kepada awak. Tapi awak asyik menyampuk. Saya akan tengok dulu keadaan. Betul. Awak baru saja tanya saya apa yang saya cuba sampaikan. Dan saya sedang cuba jelaskan situasinya, tapi awak menyampuk saya. Jadi saya macam, tunggu sekejap. Betul. Jadi itulah yang saya cuba nak sampaikan, okey? Jadi, sebentar tadi, ada satu pembelian yang dibuat di sini di Louis Vuitton. Betul? Ia dibuat menggunakan kad, tetapi transaksi itu ditolak. Okey. Dan apa yang mereka baru beritahu saya ialah, awak yang membuat pembelian itu dan kemudian awak keluar dari kedai. Berdiri di atas, saya cuma sedang melihat sebuah beg. Awak sedang melihatnya. Saya datang semula. Saya jumpa lelaki saya, betul. Betul. Jadi itu yang saya nak sampaikan, betul? Awak baru saja cakap tadi. Saya di sini tengok beg, saya cuma berjalan-jalan saja. Dan adakah awak guna kad American Express atau kad Airlines atau kad Visa? Tidak, awak tak guna. Tidak. Saya tak guna. Okey. Awak ada kad pengenalan dengan awak? Untuk apa nih? Saya keliru. Sebab kad yang digunakan dalam transaksi itu telah dicuri. Tak, saya tak ada kereta. Saya tak ada kad pengenalan saya. Saya betul-betul datang ke sini hanya untuk jumpa dia. Okey, jadi adakah awak pernah berada di sini sebelum ini? Sekali lagi, kembali kepada soalan tadi, adakah awak berada di sini ketika dia tiada di sini? Ya, saya ada di sini berjalan-jalan. Saya tengok satu beg dan itu saja. Lepas tu saya keluar dan jumpa dia. Jadi semasa transaksi itu tadi, seperti yang saya katakan, beg itu awak cuba untuk membelinya. Tak. Awak tak cuba untuk membelinya dan awak tak pernah serahkan beg itu kepada mereka. Jadi kamera di situ dan urusan itu tidak berlaku. Betul tak? Tak, sebab saya nak awak tolong jujur sepenuhnya dengan saya. Sebab ini bukan perkara besar. Tak, saya cuba guna kad saya tapi saya tak dapat apa-apa. Jadi sekarang ceritanya makin jelas sekarang kan? Awak faham maksud saya? Okey, jadi sebentar tadi, awak bagi saya 3 cerita yang berbeza. Okey? 3 cerita yang berbeza. Saya betul-betul masuk tadi. Dan saya sedang melihat kad itu. Sebab sebelum ini, ingat tak interaksi pertama saya dengan awak? Bila saya tanya awak, adakah awak datang ke sini lebih awal? Awak kata tidak. Awak kata awak datang ke sini dengan tangan ini. Saya tak datang ke sini lebih awal. Dan kemudian awak macam tambah maklumat dengan kata awak sedang tengok beg tangan. Betul, kita dah jumpa padanan. Okey, faham. Dan kemudian awak beritahu saya yang awak tak buat sebarang transaksi. Dan sekarang awak, tunggu, biar saya habiskan. Kemudian awak beritahu saya yang awak langsung tak buat sebarang transaksi. Tapi sekarang, awak baru saja beritahu saya yang awak baru guna kad awak. Baiklah. Jadi kita akan kembali. Jadi mari kita kembali kepada cerita sebenar. Okey? Hello. Saya baru saja beritahu awak kad yang awak cuba buat transaksi. Sebab saya akan jujur sepenuhnya dengan awak, okey? Kad saya. Bukan. Kad yang awak cuba gunakan untuk membuat pembelian. Tak ada kad saya. Adakah awak ada kad pengenalan bersama awak? Tidak, saya tak ada. Baiklah. Itu masalah. Jadi dalam beg tangan awak, tak ada apa-apa yang tertera nama awak? Saya ada kad saya ya. Okey, boleh awak keluarkan untuk saya? Ada kad lain di dalam situ? Jadi bila mereka semak semula dan cuba lihat pembelian yang awak cuba buat tadi, adakah ia akan tunjukkan kad ini? Ya, ia tak berjaya diproses. Jadi adakah ia akan direkodkan, betul? Jadi semua yang awak lakukan, semua transaksi memang disimpan dalam sistem komputer.
Maaf kalau saya membosankan awak. Tidak. Saya nak tanya, adakah ini kadnya? Saya nak tanya awak sekali saja. Ya, saya okey. Dan sejujurnya, saya betul-betul jujur. Kejujuran mungkin boleh banyak membantu awak, betul? Sebab kita dah mula tersasul tentang perkara sebenar. Nampak kan? Saya beritahu awak memang betul. Jadi faham apa yang sedang berlaku sekarang. Jadi seperti yang saya beritahu awak sebelum ini. Baiklah. Dan saya mahu awak benar-benar jujur. Jadi, ada kira-kira 400 kamera di seluruh pusat beli belah ini. Okey, di Northam ada kamera. Okey. Ya, betul? Awak tahu apa yang berlaku di Carolina Utara? Tak, saya tak tahu. Okey. Jadi ada kamera di seluruh Louis Vuitton juga, okey? Okey. Baiklah. Dan apabila anda mengemukakan kad, Betul. apabila anda cuba membuat transaksi, ia akan direkodkan. Ia bukan apa, direkodkan. Betul. Ya, baik. Jadi, semasa awak cuba membuat pembelian untuk beg itu, adakah ini kad yang didaftarkan dalam sistem? Ya, itu sahaja kad yang saya ada. Okey. Saya tak faham. Dan adakah ini nama awak yang tertera di sini? Ya, itu nama saya. Apakah tarikh lahir awak? Baiklah. Jadi memandangkan kita dah agak pasti tentang hal di Louis Vuitton dalam Nordstrom. Adakah awak pergi ke Nordstrom hari ini? Tidak, saya tidak pergi. Awak langsung tidak masuk ke Nordstrom hari ini. Saya lalu di situ. Ya. Jadi sekali lagi soalan saya. Awak cuma lalu masuk melalui pintu itu? Ya, saya lalu. Adakah awak cuba membuat pembelian atau awak memang membuat pembelian? Tidak, saya tidak. Tidak. Awak tidak. Baiklah. Jadi ada mana-mana kad dalam beg awak sekarang? Tidak, tiada. Boleh saya tengok? Tidak. Kenapa awak perlu periksa beg saya? Apa saya ni? Saya ditangkap ke? Saya sedang ditahan ke? Apa masalah awak? Boleh saya dapatkan semula kereta saya? Ya, awak boleh ambil semula kereta awak. Sekejap. Saya tak rasa selesa awak ambil maklumat kad saya. Sejujurnya, saya tak peduli awak selesa atau tidak. Apa masalahnya? Okey, Saya tak faham. sebab dengar sini. Awak faham tak apa yang sedang berlaku di sini? Saya langsung tak faham. Bro. Okey, jadi sekali lagi, saya akan jelaskan ceritanya. Saya dah memandu ke sini selama kira-kira sejam. Saya beritahu Valerie untuk jumpa saya di Nordstrom. Saya masuk ke Nordstrom Utara dan dia kata pergi ke Neiman Marcus dan saya akan tengok macam mana. Jadi, sekali lagi, saya akan jelaskan ceritanya. Kad seseorang telah dicuri. Okey. Orang yang memiliki kad itu menerima notifikasi daripada Nordstrom. Baiklah. Satu pembelian telah dibuat sebanyak $1,000. Sedikit lebih daripada $1,000. Okey. Neiman Marcus, Louis Vuitton. Orang ini menerima satu lagi notifikasi bahawa seseorang sedang menggunakan kad beliau di Louis Vuitton untuk membeli beg bernilai kira-kira $3,000. Beg. Okey, seperti yang saya katakan, terdapat kamera di seluruh pusat beli belah ini. Setiap inci pusat beli belah ini dipantau oleh kamera dan sistem pengawasan. Okey, Louis Vuitton, pemilik kad itu, beliau sampai ke Louis Vuitton sebentar tadi dan memaklumkan kepada mereka tentang apa yang sedang berlaku. Okey, sudah tentu, mereka boleh menjejak semula dan merekod serta melihat setiap transaksi dan pembelian yang dibuat. Okey, jadi cik adik di sini, inilah yang mereka kenal pasti. Hanya ada satu transaksi yang ditolak hari ini untuk jumlah yang sama. Dan ia sepadan dengan nombor kad yang digunakan untuk transaksi itu. Sepadan dengan kad kredit mangsa yang dicuri. Okey, dan malangnya, mereka mengenal pasti awak sebagai orang yang menggunakan kad itu semasa transaksi tersebut. Dan semasa transaksi itu, dia kata mereka mengatakan bahawa dia memberitahu mereka namanya ialah Laura, iaitu pemilik kad tersebut. Awak faham apa yang saya maksudkan? Dan selepas dia, tunggu sekejap. Biar saya habiskan ini sekejap. Jadi selepas dia buat transaksi, dia keluar dari kedai, berdiri di sini dan masa itulah awak datang dan sertai dia. Itu tidak benar. Itu bukan apa yang berlaku. Itu tidak benar. Saya betul-betul lakukannya. Jadi, itu berlaku lebih awal. Dan kemudian, kamu semua masuk semula ke dalam. Hello. Okey. Jadi saya jumpa dia di Neiman Marcus kira-kira 20 minit yang lalu. Ya, Mungkin 40. sebelum jadi. Awak baru saja kata yang saya jumpa dia di sini. Betul, saya jumpa dia di sini.
Baiklah, sebelum ini, macam tadi, dia kata dia memang dah ada di sana agak awal hari ini. Saya tak ada di sana. Itulah yang saya maksudkan. Dia berada di sana seorang diri dan pada satu ketika dia keluar, kemudian dia kembali bersama awak. Bila sepatutnya dia berada di sini? Masa yang tepat, saya tak tahu masa yang tepat. Tapi sekali lagi, Macam itu. Baiklah, macam itu. Baiklah, macam mana mereka tahu tentang ini? Jadi mereka tak tahu yang mereka sebenarnya tidak tahu. Ada konflik di situ. sebenarnya tiada konflik sebab ia memang sepadan dengan apa yang mereka katakan. Dia memang ada di situ. Tapi tunggu sekejap. Dia memang ada di situ seorang diri sedang melihat beg. Itulah yang dia sendiri cakap. Betul kan? Dia cakap macam tu. Kemudian dia macam ubah ceritanya. Mula-mula dia kata dia tak buat transaksi. Lepas tu dia kata dia cuba buat transaksi tapi ia ditolak. Betul kan? Lepas tu dia keluar. Dan kemudian kamu semua datang balik bersama kamu. Memang sama seperti apa yang mereka katakan. Okey, jadi awak baru saja kata kamu semua datang balik. Awak nak betulkan kenyataan tu? Sebenarnya saya patut kata dia datang balik bersama awak. Jadi awak memang langsung tak terlibat dengan perkara asal tu, langsung tak ada kaitan. Jadi awak memang tak terlibat langsung. Tapi ia sampai kepada saya, awak tahu? Dan cerita itu memang sepadan. Dia berada di dalam seorang diri. Cuba membuat transaksi menggunakan kad curi mangsa dan kemudian awak keluar bersama dia apabila dia keluar. Jadi awak, apa pun yang berlaku, kamu semua jumpa apa-apa saja. Kamu semua masuk semula atau awak masuk bersama dia pada masa itu. Jadi awak langsung tak terlibat dalam hal itu. Baiklah. Jadi kita akan dapatkan itu. Kita akan dapatkan itu. Teruskan. Teruskan. Mengganggu saya, jadi beritahu saya bila awak sudah bersedia. Teruskan. Bila-bila masa awak bersedia bercakap. Okey. Jadi saya jumpa dia di tempat lain dan kami ambil masa kira-kira 20 minit untuk masuk bersana. Betul. Awak asyik cakap sama ada saya, kita atau kami. Jadi itu sebenarnya bukan apa yang dijumpai. Itu tak dikira. Apa yang awak maksudkan ialah dia masuk ke sana sebagai lora dan dia guna kad orang lain dan dia guna kad itu di tingkat bawah di Nordstroms. Tingkat bawah atau tingkat atas? Mana-mana satu pun. Okey. Jadi awak juga guna sebahagian daripada kad itu sebagai lora di Nordstroms. Itu saya tak terlalu risau. Sekarang kita risau tentang Louis Vuitton. Jadi ini dua insiden berbeza di sini. Dua insiden berbeza. Okey, jadi saya masuk ke sana dan dia dah lama cuba pujuk saya untuk dapatkan beg. Jadi dia bagi saya ini, saya pun bagi dia beg. Dan inilah yang saya cakap sebab saya tahan awak supaya mereka cari beg itu. Jadi dia pujuk saya untuk buat dan saya pun buat. Jadi sekarang, itu hanya kerana prinsip saya sendiri. Saya cakap yang ini akan masuk dalam beg atau apa-apa saja. Betul. Jadi saya pergi dan saya cari beg itu. Ia tiada kaitan dengan perkara sebelum ini. Dan saya tak pasti, adakah awak maksudkan dia bersendirian dan bukan dengan orang lain? Jadi ya. Jadi sekali lagi, ya. Jadi awal hari ini, dia bersendirian lagi. Dia bersendirian. Saya dah tunggu di sini hampir 10 minit. Okey. Saya nak jelaskan sesuatu. Jadi tadi, awal hari ini, pukul berapa? Tak pasti. Tak jadi masalah kan? Dia ada dalam tu. Kau tembak aku sebab aku tahu kat mana kereta tu. Jadi, dia cuma buat sendiri. Apa masalah besarnya? Macam, Apa yang kau cuba buat? Sebab dia buat sendiri. tunggu sekejap. Dengan inisiatif dia sendiri, dia kata dia ada di situ sendiri. Okey, sebenarnya, kau pun tak perlu ada di situ sebenarnya. Jadi, kau boleh terus pergi dan keluar. Kau tak perlu, maksud aku, tak ada gunanya pun aku bercakap dengan kau sebab kau langsung tak terlibat dalam hal ini. Sama macam kau nak aku jelaskan pasal ganja tu. Jadi kau memang tak terlibat langsung dalam hal ini. Masalah aku dengan dia. Baiklah, okey. Jadi sekarang kau sedang ditahan kan untuk siasatan, okey? Itu yang sedang berlaku sekarang. Jadi sekarang kau tak bebas untuk pergi ke mana-mana pun, okey? Semua okey. Kenapa? Sebab macam yang saya cakap, saya sedang jalankan siasatan. Saya tak tahu nak buat apa tentang perkara tu. Jadi itulah yang akan berlaku sekarang, okey? Jadi apa yang saya perlukan awak buat, cuma duduk diam di situ. Jangan bergerak. Kalau awak nak, awak boleh bergerak ke tepi dinding sana atau apa-apa saja untuk elak dari laluan, dari jalan. Okey. Hei, bolehkah mereka bawa wang tunai di sini? Sebab saya tak nak tinggalkan semua orang. Jadi, orang yang buat transaksi dan terlepas transaksi itu, tolong keluar sekejap dan bercakap dengan saya.
Langkah seterusnya akan ada beberapa langkah. Jadi saya akan selesaikan siasatan saya dulu dan kemudian kita akan teruskan dari situ. Menurut polis, wanita itu masuk ke dalam kedai sebelum, petik kata, lelaki dia sampai. Tapi nampaknya dia cuba mempertahankan wanita itu sebab dia kata wanita itu asyik mendesak dia untuk belikan beg berjenama. Jadi wanita itu ditahan sementara pegawai tersebut pergi dan menonton rakaman video dari dalam kedai. Rakaman video pengawasan itu telah disensor, tetapi polis berkata ia didakwa menunjukkan wanita ini menggunakan kad curi semasa membuat pembayaran untuk cuba mendapatkan beg berjenama. Sekarang, apabila pegawai itu keluar dari kedai, lelaki yang didakwa sebagai sugar daddy suspek itu mempunyai sesuatu lagi untuk dikatakan. Dan lelaki ini, anda boleh perasan, dia benar-benar suka berfikir seolah-olah dia mengawal keadaan dan bercakap dengan polis serta merasakan dirinya tidak dihormati oleh pegawai itu menurut pendapatnya. Saya cuma nak tanya dia sama ada dia baru tunjukkan saya beg bernilai $664 itu, sedangkan dia tahu orang yang bersama saya tadi baru cuba mencuri beg itu. Atau apa saja transaksi yang berlaku. Dan dia jawab, saya tak perlu beritahu awak apa-apa. Terima kasih. Saya faham. Jadi, sejujurnya, saya cuma baca dan tengok video itu. Bro, kau asik cakap pasal video tu. Saya tak perlukan itu. Tak apa, saya akan terus bercakap. Baiklah bro, kita akan pergi ke kereta polis saya, okey? Sebab kau sedang ditahan sekarang. Jadi keluar sekarang, kalau tidak, saya minta kau dengar. Dengar, jangan ada alasan. Dengar. Baiklah, pusing belakang. Sebab saya dah cuba untuk baik. Kenapa awak perlu jadi begitu? Saya melawan. Kenapa awak sakitkan lengan saya macam ni? Kenapa? Untuk apa sebenarnya pusing belakang? Letakkan tangan kamu di belakang. Dan saya cuba untuk bersikap baik dan biarkan kamu keluar sendiri supaya kamu tak nampak pelik. Tapi saya cuma nak tanya kamu satu soalan. Dengan gari di tangan, Tapi sebab kamu nak buat begini, tapi saya tak melawan. Kenapa pula awak? Tiada siapa kata kamu melawan. Tapi kenapa kamu begitu kasar? Saya cuma cuba nak tahu apa yang sedang berlaku. Mana bukti yang saya buat semua ini? Saya baru saja menonton video itu. Dan ia ada pada kad saya? Ya. Macam mana awak boleh nampak itu? Saya tak ada kad dia. Mungkin awak dah tak dekat itu lagi. Saya memang tak pernah ada kad itu. Di mana ia berada? Tunggu, kenapa awak perlu buat semua ini? Baiklah, mari jalan. Tapi kenapa? Saya tak buat apa-apa pun. Saya minta maaf sangat. Awak minta maaf untuk apa? Ini memang tak masuk akal. Saya tahu. Jadi sekarang macam mana? Apa yang akan berlaku? Awak nak bercakap? Apa yang awak rasa akan berlaku? Saya tak tahu. Saya cuma nak tahu saja. Saya tak pernah berada dalam situasi macam ni. Sekarang, pegawai itu betul-betul susah nak uruskan orang-orang ni dan dia bawa suspek tu keluar. Kau ada apa-apa pada kau? Ada senjata, pistol, pisau, apa-apa macam tu? Tak, saya akan masuk penjara ke? Kemungkinan besar ya. Apa? Itulah yang berlaku. Bila kau mencuri, kau akan masuk penjara. Tapi saya tak buat pun. Okey, kalau kau masih nak berpegang pada cerita tu, okey. Aduh. Kalau kau masih nak berpegang pada cerita tu. Aku akan betulkan keadaan ini. Ya. Dan kemudian cuba untuk kau tahu masih berbaik dengannya. Dan mereka tengok di situ. Dan dia kata, aku akan mengatasi kekangan pasaran. Pegawai itu kemudian pergi dan mengisi beberapa borang serta membacakan haknya kepada wanita itu. Dan jawapan yang dia berikan kepada pegawai tentang apa yang berlaku telah dipadamkan daripada rakaman kamera badan yang kami terima. Tetapi menurut laporan polis, wanita yang dikenali sebagai Valerie Sahai, dia didakwa mengaku bahawa dia menemui kad debit itu di atas tanah di tempat letak kereta. Dan kemudian dia memberitahu pegawai itu bahawa dia didakwa melakukan apa yang kebanyakan orang akan lakukan dalam situasinya jika anda menemui kad debit atau kad kredit di atas tanah. Didakwa cuba membuat pembelian dengannya sehingga ribuan dolar nampaknya. Polis berkata dia mengaku bahawa dia cuba membeli beg itu sendiri dan kemudian apabila kad itu tidak berfungsi, dia memanggil sugar daddy yang didakwa untuk melakukannya bagi pihaknya. Dan polis berkata lelaki itu membeli beg tersebut untuknya dengan harga ribuan dolar. Baiklah. Terima kasih kerana bersikap jujur. Beri saya masa sekejap boleh? Biar saya periksa dulu. Saya perlu lihat rekod jenayah awak dan semua perkara itu, kemudian kita akan teruskan dari situ. Sekarang, berita baiknya ialah pihak berkuasa berjaya menemui kad itu dan memulangkannya kepada wanita yang kehilangannya di garaj. Baiklah. Awak nak telefon, awak kena telefon. Ada cara tak untuk awak buka ini? Tidak. Maksud saya, macam mana saya nak buat ni? Atau longgarkan sikit mungkin? Tak boleh.
Awak kena hayunkan tangan awak keluar atau apa-apa saja. JD Sahai kemudian bertanya kepada pegawai itu sama ada dia boleh membuat panggilan telefon, satu kepada ibunya dan satu lagi kepada lelaki yang sentiasa di sisinya. Dalam rakaman video kamera badan, lelaki yang didakwa sebagai sugar daddy-nya itu akhirnya membelikan dia beg tangan yang bernilai lebih daripada $8,000. Dan lelaki itu berasa sangat tidak dihormati ketika dia bercakap dengan polis. Tetapi nampaknya berdasarkan panggilan telefon ini, perspektifnya tentang kisah ini telah berubah. Sayang, saya minta maaf. Awak sedang didengarkan melalui pembesar suara sekarang. Saya betul-betul minta maaf untuk semua ini. Maksud saya, awak tahu ini akan berlaku. Kalau tidak, kita mungkin takkan pernah dapat ini. Saya bukan orang yang patut awak hubungi untuk satu-satunya panggilan telefon awak. Apa maksud awak? Saya dah cakap dengan jelas. Apa maksud awak, sayang? Awak tak boleh rakam saya. Awak serius ke? Ya, saya sudah bercakap di telefon. Jadi, Bagaimana dengan semuanya? Aku takkan pernah beritahu kau, bro. Itu memang bodoh. Maksud aku, kau asyik mencuri kad kredit. Aku tak sengaja. Aku cuma jumpa kad tu dan itu keputusan yang bodoh. Ya, memang bodoh. Kau nak bawa aku ke penjara? Aku tak tahu macam mana aku boleh tolong kau. Kau tak boleh tolong aku ikat jamin aku esok. Tak. Serius? Ya, telefon ayah kau. Mereka tak boleh tolong saya, sayang. Kau kena buat. Ini masalah keluarga. Tapi mereka tak ada apa-apa untuk tolong saya. Kau kena hadapinya. Apa maksud awak? Aku dah cakap dengan jelas. Jadi, cuma aku aja. Kau dah buat benda yang sangat bodoh. Dan kau tak boleh biarkan itu berlaku. cepat dan ambil barang kau sementara dia buat begitu. Valerie Sahai yang berusia 31 tahun telah ditangkap. Dia didakwa dengan 2 pertuduhan penggunaan kad kredit secara curang dan 1 pertuduhan kecurian bernilai besar yang merupakan kesalahan feloni darjah ketiga. Sekarang tidak jelas bagaimana kes ini diselesaikan. Ia tidak lagi dibawa nama Sahai dalam rekod Mahkamah Daerah Hillsborough. Itu sahaja untuk On The Case yang dibawakan oleh Law and Crime. Langgan kami di YouTube dan Spotify dan kami juga kini bersiaran di Peacock. Saya dari Law and Crime, jumpa anda lagi nanti.